Assalamualaikum semua. Hari ni saya nak kongsikanlah menu istimewa pada bulan puasa iaitu ikan bawal masak percik. Okey, jom kita tengok caranya. Okay, hari ni kita nak buat percik. Sepenuh bulan puasa ni kalau tak buat percik tak sah orang kata deh. Kok mana kata dalam sebulan tu kena buat juga sekali. Ni saya nak buat ikan bawal. Ikan bawal ni ikan bawal hitam orang panggil deh. Ikan bawal hitam ni kalau sekilo tempat saya RM24. Ni saya beli saiz tak berapa besar manalah. Dalam belah-belah ringgit lah harga dia ni deh. Jadi kita nak buat ikan bawal masuk percik. Ni kita nak tumbuk bahan perak dia iaitu garam, kunyit hidup. Lepas tu kita letak juga sedikit ketumbar. Kalau untuk buat ikan percik ni, dia lagi sedap lah deh. Kita tumbuk sampai dia hacur. Lepas tu bahan yang kita tumbuk ni, kita akan lumurkan pada ikan kita ni. Tu nampak ikan lolong tu saya tak buat lah ikan lolong tu. Ikan lolong tu saya nak goreng untuk makan sahur. Hari kita buat percik ni guna ikan bawal sahajalah deh. Ni kita lumur bagi rata-rata. Lepas pada kita lumur ni kita kena perak dululah. Sebab ikan bawal ni dia isi dia tebal. Isi dia tebal jadi kita kena perak. Lama lah sikit deh. Dalam 20 minit kau bagi bahan kita tumbuk tu dia meresap ke dalam isi ikan. Baru kita makan tu kita rasa sedap. Tak rasa tawar lah isi ikan kita ni. Tu kita perak. Ni kita nak buat kuah percik pula deh. Kita kisar bawang merah, bawang putih. Lepas tu kita ada juga halia. Ni bahan penting dia serai. Lepas tu ketumbar kita letak sedikit saja setengah sudu makan. Cili kering ni letak dalam 1 ke 2 biji je. Jangan letak banyak sebab kalau cili kering banyak kuah kita tu jadi merah sangat-sangat tak comel. Masukkan air, lepas tu kisar bahan-bahan kita sampai dia hacur. Ni kita panaskan dulu sedikit minyak, lepas tu kita nak tumis. Tumis bahan yang dah kita kisar halus tadi. Kita tumis sampai dia pecah minyak. Biasa sebelum ni saya ada buat kuah percik ni saya tak tumis guna minyak. Sebabnya kita masak dengan santan biar santan tu lah orang kata bagi pecah minyaknya. Tapi saya nak cepat jadi saya tumis dengan minyak deh. Kalau kita tumis dengan santan memang agak lama lah. Tapi kita nak cepat kita tumis dengan minyak macam saya tunjuk ni. Ni sekali-sekala kita kena kacau jugalah sebab kita takut bahagian bawah dia tu hangit. Ni kita nak tumis. Lama juga deh kita tumis ni bagi dia pecah minyak. Lepas tu saya masuk ke santan. Ni saya guna santan, orang kata bukan sate pekat lah, sate biasa tu deh. Lepas tu kita masuk ke juga asin keping. Jangan lupa asin keping ni. Wajib asin keping masuk ke dalam kuah percik kita. Sebabnya kuah percik kita ni dia ada macam-macam rasa. Jadi asin keping kena ada bagi rasa masak. Ni kita masak dulu. Masak bagi dia orang kata sedikit pekat kuah kita ni. Ni nampak lama tak kacau ni dia jadi berketul gini lah santan kita ni. Tu santan kita ni kita kena selalu-selalu kacau supayanya dia tak berketul, dia tak pecah minyak. Barulah sedap untuk kita makan. Bila kita tengok kuah percik kita ni dia macam dah pekat gini dah, hampir-hampir pekat. Dia daripada tadi dia cair tu ke. Lepas tu kita tambahkanlah perasa iaitu garam, lepas tu kita letak juga gula. Gula saya letak 2 sudu makan sebabnya kalau nak rasa percik macam original Kelantan kena ada rasa sedikit manis. Sebab tu kita letak garam, letak asin keping, letak gula bagi dia balance rasa. Masing-masing manis tu baru sedap percik. Kalau style Kelantan lah, dia kena ada manis. Tapi jangan manis macam buat sirah tu, tidak lah. Tapi kita makan tu kita ada rasa manis-manis. Sedap. Ni saya masak ni kata agak lama juga deh. Bagi dia betul-betul pecah minyak. Bagi dia nampak sedikit pekat. Kalau dia sejuk ni dia akan lagi sedikit pekat lah kuah kita ni deh. Hari ni saya lewat masak dah tengok 7-10 minit baru duduk nak buat kuah percik. Orang nak buka puasa dalam 4-15 minit lagi. Ni baru nak bakar ikan deh. Ikan yang dah kita perak tadi kita bakar. Ni saya bakar tak guna perangi, guna kayu daun kayu batai senduduk tu. Ataupun kalau orang Kelantan kata batai keluduk. Sebabnya saya takut kalau guna perangi dia melekat. Dia melekat kulit ikan bawal kita sebab kulit dia tu dia nipis. Takut dia melekat deh. Ni kita bakar sampai ikan kita masuk. Bakar ikan ni dia tak ambil masa yang lama pun, sekejap saja deh.
Bila ikan kita dah masak tu, kita angkat, lepas tu kita ambil kuah percik yang kita buat tadi. Kuah percik yang kita buat tadi, kita letak atas ikan. Lumur pada ikan gitu, bagi dia rata-rata lah. Sebabnya ikan kita ni, kita akan bakar pula sekali dengan kuah dia ni. Bila kita bakar sekali dengan kuah dia ni, dia lagi sedap lah rasa dia nya. Kalau awak tak usah bakar pun tak apa dah. Kiranya nak terus makan pun boleh. Tapi saya nak bakar lah sekejap deh. Kalau nak sedap lagi ke, kena buat 3 kali cara ni. Buat 3 kali. Macam kita letak kuah percik atas ikan, kita bakar, nampak dia kering, kita letak pula. Lepas tu bakar pula. Lepas tu letak kali yang ketiga. Dia jadi orang kata bertambah sedap lah. Tapi saya ni lepas pada waktu berbuka dah ni. Jadi saya buat sekali lah. Step tu dah. Buat sekali lah kiranya. Kira nak terus makan dah lah. Sebab lewat sangat dah ni. Jadi ni kita nak angkat dah deh. Nampak dah hasil ikan percik kita. Bulan puasa memang wajib lah. Kalau saya ni buat percik. Buat percik ni tak nanti ke ikan. Ada air, ada kerang, udang. Apa semua boleh dah nak buat percik. Janji atas selera kita. Ni nampak dah ikan percik kita ni kita buat daripada kayu kita tu. Lepas tu kita nak letak sekali lagi kuah percik kita. Nampak tak kuah percik kita ni dia akan pekat. Kalau dia sejuk tu dia pekat lagu ni. Sedap lah. Warna dia pun menarik. Menu ni memang saya suka sangat makan lah. Tambah-tambah waktu bulan puasa. Memang sedap. Rasa dia lemak, manis, cukup rasa. Okeylah, kepada yang dah menonton video saya ni, saya harap jangan lupa subscribe, like, komen dan share video saya. Okey, terima kasih semua.